Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair ya karim. Allah. Oh, ni tadi nak sebut Allah. Bagaimana? Allah nak kita hubung pula. Kita silap bawa. Kita buat jilid pertama lagi. Patutnya minggu ni minggu 3 dah, jilid 2. Nah, kita buat jilid sama tak ni tengok, maka tak apalah, kita baca juga dah. Dalam sujud sahwi, Syekh Daud kata su'ila radhiyallahu, jika berdiri imam daripada tasyahud awal, ni baca dah. Su'ila radhiyallahu, daripada makmum membaca tasyahud akhir serta imamnya, makna kata dia turut tu imam tasyahud akhir. Kemudian maka syak ia hati dia, adakah ia sujud yang keduanya? Nak duduk kepada tayat akhir ni, kita kenalah sujud yang kali kedua dah. Nah, sujud pertama duduk antara dua sujud, sujud yang kedua barulah sipung duduk tayat akhir, baca tayat akhir dah. Ni dia sujud pertama. Lepas tu dia tak ingat, tiba-tiba dia khabar kata dia duduk tayat akhir dah ni. Lalai dalam solat. Wailul lil musallin. Dia lalai dalam semaya sampai tak khabar, aku sujud lagi ni. Sujud yang kedua. Saat ni makna kata faham lah, daripada diri rukuk, i'tidal, sujud nak duduk tayat akhir ni, dia kenalah sujud yang pertama sudah dah. Lepas tu dia tak ingat adakah dia sujud yang kedua dah ke dak lagi. Tiba-tiba baru dia teringat ketika dia duduk tayat akhir dah. Aku tak sujud lagi ke aku sujud lagi? Ni maka dia syak. Maka kalau syak ni dalam fiqh tak dikira. Bila tak dikira, kita kena ambil yang kurang. Itu orang panggil kena ingat tu. Sujud yang kedua dak lagi, maka adakah harus baginya ia sujud sekali lagi? Kalau dia kata tak sujud lagi ke sujud? Sujud ke tak sujud? Maka kita kena ambil lah sujud lah. Maka dia kata, haruskah dia ni sujud sekali lagi? Atau ditafsir, dihuraikan antara ia tatkala sudah duduk serta imamnya dengan rukun fi'li, iaitu duduk sempurna dah. Adapun dia tak duduk sempurna lagi ni tadi, boleh dah diihtimalkan, iaitu sujudlah selalu. Ni dia duduk molek dah, bersipung molek dah ni. Kemudian maka tertegah atasnya kembali sujud pada ketika itu. Kalaulah dia ni kata duduk sempurna molek dah, aku tak sujud lagi, nak sujud tak leh. Tak leh dah lah. Mana kata papan punggung ni duduk molek dah, tangan pun letak molek dah, di tepi pohon. Lepas tu mula dah nak mula baca dah at-tahiyyah. Tiba-tiba teringat, aku sujud lagi, sujud dua. Maka ketika tu nak kembali semula, iaitu sujud kali lagi untuk sempurnakan sujud dia, iaitu kali kedua. Tak boleh dah. Lepas tu tunggu tak email lah. Tak email bersalah, kita bersalah gitu dah. Lepas tu nak buat lagu mana ni? Dia nak sujud juga, boleh ke tak? Maka dia jawab dengan bahawasanya manakala syak ia sujud yang kedua saat ni daripada rakaat yang akhirnya, sebab dia mestilah rakaat terakhir baru dah duduk tayat akhir. Kalaulah rakaat kedua, itu orang panggil tasyahud awal, duduk tayat awal hendaklah didatangkan dengan dia kerana lagi tinggal tempatnya. Tak apa dia kata. Masalah ni kerana dia syak, dia tak teringat kata dia ni sujud ke dak lagi sujud yang kedua. Kerana ni tadi dia kata hendaklah didatangkan dengan dia, kena sujud sekali lagi kerana lagi tempatnya, iaitu apa? Boleh lagi ketika tu duduk dah tayat akhir, tapi boleh lagi. Kenapa? Kita tak habis lagi sampai
fil alamin innaka hamidum majid. Nah, maka kita duduk baru duduk ya. Sempurna tak duduk? Sempurna dah, tapi boleh lagi dibolehkan kita sujud sekali lagi, lepas tu duduk pada tahiyat akhir. Dan diulangi baca tasyahudnya, sama ada ia kosongkan dengan demikian duduk tahiyat tu tahiyat akhir, atau tiada aku tadi duduk gapo, saat ni aku duduk gapo dah, duduk tahiyat akhir dah lah. Sama ada mu kosong duduk tahiyat akhir ke, mu tak kosong ke, mudah dah ni, mu kena sujud sekali lagi. Kerana tiada diiktibarkan dengan kosongnya mengiringi atas zon sangkaan kepada keburukan, maka tak ada dikira, maka sujudlah kali yang kedua. Kerana ketika tu kita syak. Bila syak, kena ihtimal lah paling kurang. Yang kurangnya aku sujud so je lah. Bila sujud so, sempurna tak semayang? Tak lah, pasal semayang ni dia kena 2 kali sujud. Maka sujudlah kita kali yang kedua. Tu imam duduk di akhir situ, kita sujud. Lepas tu kita duduk di akhir, bacalah semula tahiyat semula. Tu imam wisalah, kita wisalah semula. Tak apa dah lah. Nah, habis itu sila lahu daripada seorang makmum yang muafiq. Apa dia muafiq? Dia mendengar tok imam baca Fatihah ketika dia masuk dalam semaya. Masuk dalam semaya, dia dengar tok imam baca Fatihah. Nah, kemudiannya dia sempat untuk rukuk bersama tok imam. Di sinilah masalahnya ketika semayang tarawih. Semayang tarawih ni bekno iaitu orang ni masuk sejid. Masuk sejid, tu imam pun Allahu Akbar. Baca apa? Baca Fatihah. Ni apa? Rakaat yang ke berapa ni? Rakaat yang ke 18. Ni semayang 20 ni 18. Kita letih dah ni. Nak bangun berdiri pula, tu imam pun baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Baca bangat. Kita duduk. Nah, duduk sampai baca surah. Baca surah dah, nak rokok, kita pun Allah Akbar. Tak kira tak nak rokok, kita pun rokok. Maka ulama kebanyakan ulama kata kita ni orang panggil tak jadi muafiq, kita jadi masbuk. Dan banyak juga ulama kata semayang kita tak sah. Sebab apa? Kita hadir ketika tu, sengaja kita tak masuk dalam semaya. Melainkan apabila kita di luar masjid, tiba-tiba kita masuk, kita tak dengar tok imam baca Fatihah, tiba-tiba tok imam rukuk, maka kita pun takbir, kita rukuk, kita jadi muafiq lagi. Kita boleh turut tok imam beri salat, kita pun terus beri salat, tak apa. Semayang kita rakaat pertama dikira. Sebab apa? Kita tak dengar tok imam, tapi kita dare pada sama dengan tok imam ketika rukuk, ketika tu kita jadi muafiq juga. Adapun yang dikehendaki dengan muafiq sebenar, iaitu orang yang dare dengar tok imam baca Fatihah. Dia tak dare takbir sekali tok imam, tak apa. Lepas tu dia Allahu Akbar, tok imam pun Alhamdulillahirabbil alamin sampai pada amin. Dia dengar. Ketika tu waktu tok imam habis dah baca Fatihah, tok imam baca surah pandai. Tok imam pun rukuk. Kita kena habiskan kita punya Fatihah, tak rukuk sekali tok imam pun tak apa. Jangan kita lebih tunggu tok imam, tok imam ke depan daripada kita. 3 rukun yang panjang. Bila 3 rukun panjang, jangan sampai kita terlebih. Maka kita kena beramak ketika tu. Bila dia nak bangun kepada rakaat kedua, kita kena rukuk bangat-bangat. Kita baca Fatihah, lambat berdoa, lidah keluar dan sebagainya. Tok imam nak bangun pada rakaat kedua, maka kita kena gaduh-gaduh rukuk. Walaupun Fatihah kita tak habis, kita kena tinggalkan. Kalau kita tak tinggalkan, maka kita masbuk. Bila masbuk, di belakang kena tambah 1 rakaat. Itu orang panggil muafiq dan masbuk. Maka ulama kata bagi orang yang hadir ketika ramai-ramai dalam sembahyang tarawih, tok imam baca Fatihah, kita dengar, tapi kita tak masuk dalam sembahyang, maka kita tunggu sampai tok imam nak rokok baru kita masuk. Maka ulama kata sembahyang tarawih kita tak sah. Pak kita buat lama mana dah? Lama apa saya tak tahu. Kalau tahu, sembahyang duduklah, letih dah. Kan sembahyang ni dia boleh banyak banyak cara, kaifiat dia. Tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk, netek, baring, giling-giling, tak ada. Tapi tak imam Allahu Akbar, apa kita pun
Alah nak diri payah tak agak Allah Akbar. Duduk. Masuk dalam sembahyang. Inilah orang panggil kerana buat dengan tak tahu. Maka itulah dia. Kemudian katanya, dia kata sini. Mana dia? Mana dia lagi? Mana tak tengok ni? Patut pun sebelah lah. Sehingga daripada seorang makmum yang muafiq, ia tatkala membaca kunut serta imamnya dan sujud, ia adakah harus ia kembali atau tiada kerana mengikut imam? Masalahnya berlaku bagi kita ni makmum. Makmum ni semaya, kita ni semaya, contoh kata kita semaya gaduh nak sudah. Nah, maka kita pun bangun pagi terkejut. Ambil semaya tu orang komat dah. Wela tak siapa komat dah. Kita pun lalu ungau bagi masuk masjid. Tok imam ni pun semaya, kita pun masuklah semaya. Masuk semaya, dah satu rakaat. Bila satu rakaat, kita ni Negara amak kata kita mana kata kita semayang subuh ni kita rasa kita rakaat pertama sekali dengan Tok Imam. Tok Imam rakaat kedua dah. Lepas tu Tok Imam bila rokok iktidal mazhab Syafi'i kita bacalah kunut. Bila baca kunut tiba-tiba dia iktidal sami Allahu liman hamidah. Tok Imam Allahumma hdina fi man hadait, tapi Allah panjang sikit. Tok makmum ni berah sampai sujud lalu dah. Asal dia gamak kata rakaat pertama lagi ni. Maka lagu mana dia ni? Ketika dia sampai sujud dah ni, dia nak patah kelik bangun, bangun berdiri sekali dengan Tok Imam kunut ke mana? Pak dia lajak ni di belakang ni dia kena sujud sahwi ke mana? Maka dia jawab dengan bahawasanya ia menghukumkan barang yang dikata pada seorang meninggalkan baca tasyahud di sana. Masalah baca tasyahud kita tinggal tadi tu, maka kita kena patah kelik semula. Jika ada ditinggalkan dia kerana lupa atau tersalah, wajib ia kembali. Mana tersalah, terlupa, tak apa, dimaafkan dalam agama. Aku lajak sampai sujud ni, aku terlupa, aku terlajak. Maka terlajak dimaafkan kan? Dimaafkan. Maka keliklah semula. Sama dengan Tok Imam. Tinggalnya ia sengaja, sunat ia kembali. Sunat weh. Wajib sunat. Bila sunat, duduk di sujud sana. Tunggu Tok Imam. Sebab Tok Imam duk baca Allahumma hdina fi man hadait ni. Sampai kepada habis doa kunut ni, Tok Imam pun sujud. Kita duduk nanti sana sujud. Tak ada apa. Ataupun kita dah sampai, kita sujud dah, maka kita kembali bangun berdiri kepada baca kunut bersama dengan Tok Imam. Perbuatan kita ni tadi dimaafkan. Lepas dimaafkan, boleh tak kita nak sujud sahwi? Boleh, tak ada masalah. Setelah Tok Imam wisaleh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun sujud. Pasal apa? Aku dah terlupa. Lupa ni lah ditekankan, digalakkan untuk sujud sahwi kerana terlupa. Sahwi ni maknanya lupa. Gitu. Kemudian katanya makruh semayang pada makbarah, pada kubur, diistisnakan dengan makbarah anbiya, para nabi, kubur para nabi. Adakah dihubungkan makbarah syuhada atau tiada? Itu pun mengapa. Ada pun nak tanya. Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.